Nampak pula. Kau jadi motor, kereta. Hang tengoklah macam mana lah. Macam mana kereta boleh main sampai sini? Macam mana kereta boleh main sini? Macam mana tu? Kereta tengoklah perangai. Dia masuk lorong kecemasan lah tu. Jalan jam pagi-pagi. Mana dah smart lane? Pagi-pagi bertam Sungai 2 Seberang Jaya. Sungai Petani pun sama. Memang motor ni banyak. Motor ni sangat-sangat banyak di guna highway. Tak boleh masuk lah lorong ni. Lorong kecemasan memang tak payah masuk. Kalau kereta rosak tu duduk lah tengah-tengah tu. Yang ni buka ke tutup ni? Tutup ni, lorong kecemasan tutup. Yang tu angin tolak tu. Sebenarnya bukan dia buka lorong kecemasan. Ataupun dia tengok-tengok jam, terus dia masuk lorong kecemasan. Tengok-tengok jam, masuk lorong kecemasan. Ada. Ni smart lane dia buka. Sambung dia lah. Gila lah. Pagi-pagi buka smart lane. Buka. Betul-betul keliru benda ni. Yang ni tak berapa nak buka pula. Lampu pun gerak. Tadi ada lampu. Dah tutup. Ini dia. Tutup pula. Mak lane tutup. Ni kereta buat cara ni. Kereta je lah. Tak payah duk masuk lorong-lorong kecemasan ni. Memang motor banyak gila-gila punya. Ya, Miley ni baru lah dia masuk. Tu dia, kepak. Perempuan Cina. Anut. Masuk sini. Tadi dia duduk lorong kecemasan. Lepas tu dia masuk sana. Betul